Assalamualaikum everyone. So today kita orang dekat Dewan Biduan UiTM Rembau. Okay, so kenapa kita kat sini agak-agak? Kenapa ya Mia? Kita sedang melakukan persiapan untuk majlis yang akan datang. Oh. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita masuk. Jom. Before that, Mak jangan lupa pakai. Jangan lupa scan. Jom kita sama-sama. Jom. Wow, ni lah Dewan ni. Dewan apa ni? Dewan kita gunakan nanti lah. Oh, ni ada mana? Ya, ni lah yang kilas ni. Okay, let's go. Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. But clearly I don't see myself. Hai sahabat peluang daripada Selamat Petang. Pada hari ini kita akan ada satu rehearsal untuk majlis kecolongan Komander Kesatria yang akan diadakan pada 15 hari bulan iaitu lusa. Jadi kita tengah jadi crowd dan sedang menunggu untuk MC. Jadi kita tunggu pada 15 hari bulan nanti dan kita nak tahu apa akan jadi. So, kita tengok ni. Okay, bye-bye. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Boleh saya nak tanya sesuatu sikit? Boleh. Macam mana pilih? Before we ask questions, can you introduce yourself? Yes, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Komander Muhammad Sofi Naim bin Ahmad Kamal. I can call the Commander one. Komander Sofi. Commander Sofi. Okay, Commander Sofi. Today we have a rehearsal for Majlis Kecemerlangan Komander Kesatria. Okay, so then what you feeling today? Are you happy or like? Yes, I'm very happy right now because we have two campers at here. So you like you can meet them now. Yes, I can reach What campus? campus Kuala Pilat and Rembang. Alright. Oh, I want something just like this. Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. But clearly I don't see myself up on the list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. So ini adalah buat untuk pintu
suasana dekat Dewan Ijazah ni sangat meriah dengan apa namanya? Sekarang ni meja pun dah sampai. So kita orang dah susun. Dan cameraman kita orang pun dah siapkan dia orang punya hiasan dan stapler. And as you guys can see, Suasana yang lagi like 80% siap. Jom kita tengok suasana Dewan ni. Pusing. silakan pula. Okay, kerja akan lebih berseronok kalau ada lagu kan, lagi some pesta nak buat sama-sama dengan kawan-kawan. Betul. So dalam masa kita bekerja, kita juga ada have fun. Tugas komander untuk MKK tugas hari ini adalah saya sebagai pembaca doa lah, dan saya akan baca doa sebelum majlis bermula. Okay, saya berdoa. Apakah preparation komander first sebelum event berlangsung? Untuk preparation saya sebelum majlis MKK bermula, saya telah berlatih banyak kali, bukan satu ataupun dua kali, tapi lebih daripada 3 kali. Dan selain itu juga, saya juga ada menghafal dan juga menyemak bacaan dengan pakar seperti ustaz-ustaz di Kuala Pilah untuk memastikan kualiti bacaan dan tajuk berada dalam keadaan yang baik. Itu saja. So, hai, Assalamualaikum. Sekarang ni saya akan menunggu bual salah seorang, iaitu tidak bukan rakan seperjuangan saya untuk vlog kali ini, iaitu Komander Aqeelah. Ya, Komander Abi. Okey, Komander Aqeelah. Komander Aqeelah merupakan Asher. 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 Boleh saya tahu apa skop tugas Asher ni di MKK pada esok hari? Okey, sebenarnya untuk Asher ni dia mudah ataupun sukar. Macam tu je. Okey, Asher ni tugas dia adalah untuk escort VIP ke tempat duduk mereka. Dan juga akan escort mereka ke bila naik pentas, kami akan dengan sedang tunjukkan jalan. Macam itu je dia. Dan juga akan macam makanan untuk mereka. Macam tu je dia. Okey, so itu saja. Terima kasih Komander Aqeelah. Sama. So, sekarang bersama kami Tuan Sadiq yang merupakan penasihat bagi Persatuan Komander Kuala Pilah. Ada Tuan Sadiq, apakah harapan Tuan Sadiq untuk event yang berlangsung pada esok hari? Sama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Komander. Majlis Kemenangan Komander ni asalnya dibuat adalah demi memberi penghargaan kepada sumbangan komander-komander Ksatria daripada kampus Kuala Pilah dan kampus Rembau terutamanya, di atas segala khidmat bakti sepanjang mereka berada dalam UTM sebagai komander Ksatria lah. Itu yang pertama, dan saya mengharapkan agar
majlis ini walaupun tidak sebesar apa sumbangan komander dapat memberi impak yang besar lah kepada mereka, dan pihak kami, pihak UiTM, pihak unit Total Gelem mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua komander yang telah berbakti untuk kampus Rembau, komander batch 4 yang diraikan, dan bagi kampus Kuala Pilah komander siri 12 lah yang akan diraikan pada hari program ini nanti. So saja daripada kami. Terima kasih Tuan Sadiq kerana masa. Terima kasih. Hari yang dinanti-nantikan telah pun tiba. So sekarang lagi beberapa jam untuk berlangsungnya majlis kecemerlangan Komander Kesatria. Jadi mari kita lihat suasana di dalam dewan ini. Apakah perasaan mereka? Kita tengok apa tema event untuk hari ini. Jom. Adakah anda sudah bersedia? Let's go. Baiklah, sekarang bersama kami jurulatih daripada Persatuan Komander Kesatria Kampus Rembau, iaitu Cik Ha. Okey, Cik Ha, saya nak tanya, apakah harapan Cik Ha untuk event yang datang ini dan komander yang akan diraikan? Terima kasih. Okay, apa yang saya harapkan semua komander yang akan diraikan dan juga komander-komander baru dapat mempraktikkan apa yang mereka belajar di sepanjang berkhidmat sebagai komander kesatria, dan juga dapat memberikan satu inspirasi kepada anak-anak muda dan generasi luar, yang mana komander kesatria ni bukannya student biasa, student yang luar biasa, dan banyak benda yang mereka dapat daripada penglibatan sebagai komander kesatria, dan itulah saya harapkan sebagai satu jurulatih dan juga staf kesatria UiTM. Sesuai kami kan? Okey, terima kasih Cik Ha. Terima kasih. Baiklah, sekarang kami akan menemubual salah seorang daripada komander yang diraikan pada hari ini. Jadi, mari kita teruskan. Okey, soalan pertama komander. Apakah tema pakaian untuk hari ini? Okey, untuk pengaturan awak semua, tema pakaian kita pada hari ini adalah smart casual. Kita boleh lihat ramai yang pakai smart hari ini. Dan saya pakai suit, pakai kasut. Pupul semua. Ya, betul. Jadi, Oh my god! Wow! first sebab mana saya sejak dari kecil. Oh, faham. Okey. Soalan yang kedua, oleh sebab komander ni komander yang laskan dirikan, jadi apa harapan komander Syahir untuk komander selepas ini? Untuk komander selepas ini? Okey,
Pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan sahabat kepada AJK untuk buat event pada hari ini. Okay, harapan saya harap event hari ini berjalan lancar dan kemudian dapat diteruskan lagi pada semester-semester akan datang. Saya lihat menarik event ya. Kita collab dengan Komando Kilat, Best 6, Best 5 semua ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Komander. Komander Ashraf. Okey, Komander Ashraf, saya ada nak tanya soalan tau, Ashraf. Okey, apakah ucapan dan harapan kepada Ashraf kepada komander yang dialihkan dan komander yang baru lah? Okey, batch 6 untuk UTM Lembang. Baik, Assalamualaikum pertama sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada batch 4 yang akan habiskan diploma dan selamat menjadi juga kerana mereka akan masuk ke dalam, mungkin ke dalam alam pekerjaan ataupun ke alam degree sebab ini adalah satu predikat yang mungkin semua akan berasa untuk menambahkan pengajar yang akan datang. So, di sini saya mengucapkan tahniah juga kepada batch 6 kerana sanggup untuk masuk ke dalam Komando Kesatria dan mencabar diri untuk menjadi salah seorang komander di AKM Negeri Sembilan khususnya. Okey. Saya juga terima kasih kepada Ashraf kerana telah meluangkan masa bersama saya. Terima kasih kepada Ashraf. Terima kasih. Baik everybody. Bye. Jika dari kampus Lembang sudah, jom cari kat kampus Kuala Pilah pula. Tadi kita sudah lihat outfit pakaian komander siswa. Lepas ni kita akan cari outfit komander siswi pula. Jadi, apa tunggu lagi? Mari kita pergi. Okey, baiklah komander. Soalan pertama, apakah tema pakaian kita untuk majlis MKK pada hari ini? Okey, untuk tema kita pada hari ini ialah merupakan sifat casual. Sebab komander yang komander ini kan, apakah harapan komander untuk komander yang Ya, harapan saya kepada komander kita yang akan datang supaya dapat menekankan legasi Equine di masa akan datang dan supaya korang semua boleh dapat jadi yang lebih baik daripada siri-siri yang lepas. baiklah, grafik dekat kamera. Hai. Okey, terima kasih komander. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan Majlis Kecemerlangan dan majlis penutup yang intensif bakal komander UITM Kawalan 9 Kampus Kuala Pilah dan Kampus Rembang.
Baiklah, bersama saya Komander Iman. Apakah ucapan dan harapan Komander Iman? Untuk Komander Seri 12, saya ucapkan selamat maju jaya bila komander semua sudah berada di alam pekerjaan. Dan terutama sekali janganlah lupa kami, raja-raja yang datang jemput kami di Kuala Pilah. Untuk Komander Seri 14, saya berharap, harapan saya kepada kamu semua supaya kita dapat sama-sama bekerjasama dalam satu organisasi kesatria dan dapat naikkan nama IQUIN ke arah yang lebih baik. So that's all from us. I'm Komander Akila and Hai, Komander Azino. jadi itu dari kami. Bye bye. Semoga berjumpa lagi.